So, hari ni pelajar pastry kita hasilkan dua jenis kuih yang berbeza. Kita ada onde-onde yang manis berlemak dan juga kita ada masala wadik. Jom saksikan kehebatan diorang dan apa teknik baru yang diorang guna. Jom belajar masak dalam portion besar, ketuai tim sendiri, asah leadership skill dan kuasai kemahiran sebenar untuk bekerja di industri korang. Sebab hari ni pelajar kita buat masala wadik dan juga onde-onde, so boleh tak kenalkan nama awak? Saya nak tanya awak, untuk proses hasilkan masala wadik tu, apa teknik yang paling penting? Contohnya maybe nak bagi dia crispy ke, boleh awak explain tak? Nama saya Muhammad Alif Nakib bin Muhammad Arsyad. Saya daripada kelas pastry. Untuk teknik masala wadik ni kita perlukan teknik deep fried supaya tekstur lebih rangup dan kecil bila makan. I see. So kalau dia lembik tu kiranya tak menjadi. Tak menjadi, betul. Awak yakin tak rasa dia sedap? Pasti. Alright. Buat dengan kasih sayang. Alright, thank you so much. Okay. Wow, inilah hasil onde-onde yang berlemak manis oleh student kita. So korang, by the way dekat sini suasana sangat menyeronokkan dan fun. Nak tahu tak apa yang paling best? Kita punya college berdekatan dengan mall yang menarik. Kita ada IKEA, kita ada The Cove dan dekat dengan public transport.